Kisah pada hari ini berjudul Si Tempayan. Okey, ada dua tempayan ni. Satu nama dia, sebab kita bagi nama ni disebabkan dia punya keadaan fizikal. Yang pertama ni nama tempayan sempurna. Yang kedua ni nama tempayan retak. Okey, kenapa nama dia macam tu? Disebabkan nama dia lah, dia sempurna sebab dia sempurna. Dan dia retak sebab dia retak. Jadi tiap-tiap pagi, tuan dia akan pikul lah dua tempayan ni kat ni bahu ni, dan pergi kat sungai, dan tuan dia akan isikan air dalam dua tempayan ni lah, kat tempayan sempurna dengan tempayan retak ni. Dan bila dah isi penuh tu, tuan dia akan bawa balik lah dua-dua tempayan ni ke rumah. Dan bila dah sampai kat rumah, lainlah dia punya kuantiti, sebab si tempayan sempurna ni akan sentiasa penuh lah kuantiti dia sebab dia sempurna. Dan tempayan retak ni, kuantiti dia akan jadi separuh lah sebab dia retak. Disebabkan keretakan yang tempayan tak sempurna ni, yang retak ni, jadi air dia akan selalu menitis lah di sepanjang perjalanan. Bila tuan dia pikul dia kan daripada sungai tu, dia balik kat rumah tu, di sepanjang perjalanan dia akan menitis lah sebab dia retak. Jadi bila sampai kat rumah, si tempayan retak ni akan sentiasa tertinggal separuh je lah, tak penuh lah disebabkan dia punya retak tu. Dan satu hari ni, si tempayan yang sempurna ni pergilah cicit lah dengan dua-dua kan. Boleh pula tempayan cicit. Dia orang cicit dua ni, si tempayan yang sempurna ni cakaplah kat si tempayan yang retak ni. Selamat datang semua. Tajuk pada hari ni ialah tajuk Si Tempayan. Saya sambung cerita saya. Okey, si tempayan yang sempurna ni, dia cakaplah dengan si tempayan retak ni. Oh Yan. Yan lah. Tempayan kan kita panggil Yan. Oh Yan. Dia yang sempurna ni pergi tegur kat retak ni. Oh Yan. Ya gapo? Dia jawab gitu. Dia cakap, gapo? Oh Yan, kau tu dah lah tua. Bawa-bawa lah letak jawatan. Kau dah lah tak boleh nak perform. Tiap kali kau tak kesian ke fikir tengok tuan kau tu tiap-tiap pagi dia angkutnya kau pergi kat sungai, isinya air penuh kat kau. Dia pikulnya kau balik sampai kat rumah. Tapi akhirnya bila sampai kat rumah, kau tinggal separuh. Tapi air separuh tu tertinggal sepanjang perjalanan. Kau tak kesian kau tengok tuan kau tu dia pikul kau hari-hari. Jahatnya tempayan sempurna ni. Mesti ada spesies macam ni kat mana-mana kan. So tempayan yang retak ni pun touching lah. Sedih lah dia. Dia orang tua. Dah tua. Touching lah ditegur gitu kat yang sempurna ni. Yang sempurna ni boleh orang muda-muda lah, yang masih aktif, yang masih ada banyak tenaga. Dia katanya begitu pada tempayan yang retak ni.